ramai cakap bukan ni. Okey. YouTube ni dia adalah pure channel. Dia memang channel, dia memang media channel. Dia adalah alternatif kepada televisyen. Dia ada saluran sosial media tu, memang ada. Tetapi kita tak kisah. Ramai orang tak kisah pasal sosial media dalam YouTube. Sebab tujuan kita tengok YouTube untuk info, betul. Kita tak kisah siapa buat info tu. Jadi kita baca kan, kita terima kasih pun tidak orang tu. Kita dah dapat ilmu, kita tak terima kasih pun. Dia yang akan tahu cara nak masak kari pak. Kan. Macam tu lah. Tapi memang semua orang faham. Semua orang faham yang YouTube memang begitulah. Dan YouTube ni dia tak cari follower, dia cari apa? Subscriber. Betul. Orang yang melanggan konten dia. Saya bermula dengan YouTube. Saya mula dengan YouTube tahun 2018. 2017. Sebelum. Apa nama channel? Ya? Apa nama? Dulu channel saya nama dia KB Studio, dah tak ada. Tak ada dah. Kena ban. Bukan, dah tukar nama. Nama pula. Sekarang nama FX, tapi bukan saya tak own dah. Saya dulu ada partner. Jadi partner saya dia nak, so dia ambil lah. Jadi kita ada dua dulu. Saya ada Facebook page, saya ada channel YouTube. Dua-dua 100,000. Jadi dia ambil YouTube, saya ambil Facebook. Macam tu lah lebih kurang. Okay, kita bagi dua bila kita pecah. So dia ambil satu channel, saya ambil satu channel lah. Sebab YouTube sebenarnya pada waktu ini dia dah bukan jadi dulu kita buat duit dengan YouTube. Kita buat monetization. So satu bulan kita boleh dapat 12,000, 13,000 untuk satu YouTube channel. Google bayar. Masa tu dia bayar pakai check pun ada, direct transfer pun. Yang Google UK yang bayar. Lepas tu kita ada satu plate, dia panggil silver play button. Kau pernah tengok tak silver play button? Saya ada tu lah, silver play button. Ya? Orang kaya tak kaya. Sebab saya bukan saya seorang. Saya ada 9 orang staff yang buat konten. Termasuk pelakon lah, editor lah, pengarah lah. So kecil lah sebenarnya income saya tu untuk satu team kan. Tapi benda tu tak lama. Memang kita ada konten viral dulu. Memang kita ada konten yang viral lah. Beberapa konten kan yang pergi 1 juta, 2 juta. Masa tu dia bayar lah based on content. Dan YouTube setiap kali dia bayar, dia akan contoh video kita sejauh 1 million view kan. Lepas tu dia pun bayar untuk 1 million punya view. Lepas tu bulan depan ada lagi view. So dia kira balik. Dia macam passive income. Selagi ada orang tengok. Selagi ada orang tengok. Dulu lah. Sekarang ni YouTube dah di Malaysia saya rasa dah tak begitu hype sangat lah. Orang dah tak kejar sangat YouTube punya view kan. Tapi masih okey sebenarnya, maintain je. Siapa yang ada dulu yang masih maintain dia okey je. Tapi sikit lah dapat, tak banyak sangat. Okey, YouTube ni dia memang kita kena strategi tak sama. Walaupun konten tu viral, tapi strategi untuk YouTube tak sama dengan TikTok dan juga Facebook. Betul lah. So itu penerangan perbezaan. Macam IG ni apa? IG apa? IG ni apa? Profile business? IG social media ke bukan? Social media. IG sebenarnya it's complicated. Tak tahu. Siapa ramai follower kat IG? Boleh angkat tangan tak? Siapa ramai? Maksudnya 2
2,000, 3,000, 4,000, 10,000 ada tak? Tak main IG. IG? Tak main. Ada tak kat sini? Dalam 30 orang ni 20 lebih ada tak? Cik Arif tu banyak tu follower. Berapa ramai? IG? Ha? 10,000? Ramai tu IG. Berapa? Berapa IG? Kosong? Oh, private. Oh, okay. Apa dia? Ada lagi? Follower. Berapa? Berapa follower? 1,000? Ni ada rekod. Kita makan Berapa? 900. Jadi. Akak tu banyak 10,000. Tak pernah ni, tak pernah ni. Akak post apa kat IG sampai 10,000 follower? Apa? Aktiviti harian. Okey. Ada IG, ada. Berapa? 1,000 lebih. Oh, sini tak ada Insta famous, tak ada lah. IG ni, okey, IG ni dia seleb sikit lah. Dia orang-orang dalam IG ni dia suka tengok apa? Dia suka benda-benda cantik. Betul tak? Kan? Akak tu punya glamping cantik. Dan dia orang follow. Jadi IG ni permainan dia ialah kita kena post yang good. Nak cantik, nak mewah, nak glamorous. Betul kan? Artis kat IG padu kan? TikTok dia tak kisah kan? TikTok dia tak kisah. Dia datang pada mana pun tak kisah. Dia asal orang suka. Tapi IG memang sangat-sangat dia kena ada glamorous dia kan? Dia select. Betul. 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 Betul tak? Ada experience yang sama ke? Post kat IG ada 2 view. Ada kan? IG 2 view lah, saya kan. Kat IG kawan kita pun tak nak like. Kan? Member kita pun tak nak like kita punya post. Kat IG lah. Tengok apa tidak? Okey, saya cerita IG sebenarnya dia dah tukar algoritma. IG dah tukar algoritma. Okey, cara nak dapat view dalam IG macam mana? Pakai Reels. Post dekat Reels. Post dekat Reels. Post dekat Reels. Sebenarnya video compression IG lagi better dari TikTok. Cuba post video yang sama kat IG, post kat TikTok. Awak tengok 2 video tu, mana lagi cantik? Sebenarnya IG lagi lawa. Tu sebab kita tengok dekat IG tu semua benda cantik. Sistem video compression dia memang cantik. Memang berbeza sikit lah. Ada sikit up. Kalau video kita tu memang cantik, so kita pun dua tempat. Tengok apa beza. Macam itulah lebih kurang. Lepas tu buat video 1 minit sahaja dalam IG. Jangan lebih. Nak viral dalam IG, buat video yang cantik, yang pendek. Lepas tu letak lagu best. Kan? Dia kalau kita tengok, kita panggil apa? Video apa? Apa term dia tu? Estetik. Cuba cari dalam Google estetik video. Cuba tengok. Estetik macam mana nak estetik? AESTHETIC. Estetik. Cuba tengok dalam Google estetik video. Apakah itu estetik video? Bukan AI, Google estetik video. Apakah makna dia? Saya kalau nak cerita panjang, tengok tu sendirilah.
Baca sendiri, tengok apa benda kah, apakah dia estetik video. So dekat IG memang dia amalkan estetik video. Kalau nak dapat view lah dalam IG ni. Untuk spa, bisnes spa kan, aku nak IG. Ramai orang yang suka kepada spa dalam IG. Lepas tu buat video slow, cinematic. Kan slow je, keluar sikit-sikit je. Kan? Lepas tu main close up. Betul? Shoot video estetik, kena close up. Kena close up produk tu. Close up slow. Dia kalau buat dalam iPhone senang sebab dia ada cinematic punya function. Dia lebih senang lah. Sebab dia ada cinematic tu, automatic dia jadi slow. Gitu lah sebenarnya. Betul. Homestay kalau cantik, pemandangan cantik. Berpuasan nanti tak ada ni, AJ tak pernah buka. 77,000. Tak perasan. Dia memang dia akan memakan masa sikit. Nampak lama. IG ni. Lama bau-bau. Ni saya bagi input sambil-sambil tau.